kaktus. Siapa sakit tumit, sakit tapak kaki dah teruk, sakit sangat, bangun pagi, pijak tak boleh, jalan sekejap, lepas tu sakit dan sebagainya, ambil kaktus ni, bakar dia. Bakar, lepas bakar, guna sesuatu untuk pegang sebab dia ada bulu dan dia juga panas. Jadi potong ni, potong tengah-tengah ni gini, belah dua. Ambil gel tu, dalam tu, dah belah dua, letak dekat tapak kaki begini, dan gosok. Kalau malah nak gosok, tampal dekat tapak kaki tu, kemudian balut. Biarkan dia malam tidur. InsyaAllah, dia banyak membantu di negara-negara yang tumbuh pokok kaktus. Ini amalan orang sana, sebab mereka ada pokok ni dan mereka salah satu petua untuk merawat sakit tapak kaki, tumit dan sebagainya. Cuma selepas potong ni, dah belah dua, ambil bawang. Bawang besar, potong dua, gosok atas tu. Ketika dia tengah panas tu, supaya sulfur tu pun ada di gel tersebut, baru kita tampal dekat kaki. So, ini akan membantu. InsyaAllah boleh cuba. Bagi mereka yang dah cuba cara lain, kalau tak nak, boleh juga pergi hospital, cucuk, makan ubat dan sebagainya. Itu pilihan anda. Boleh cuba ini. Wallahi astagfirullah.